ambil gambar. Yeay. Alright guys, macam biasa. Waktu ni cuaca macam dah mula gelap sikit lah, sebab dah nak senja kan. Jadi cahaya tu macam kurang lah. Tapi tak apa, kita ambil gambar. Nanti boleh edit dekat Lightroom kan. Tak ada hal. Yang penting kita pusing-pusing, ambil angin, lepak dalam member. Ini antara gambar-gambar. Yang ni semua original, aku tak edit lah. Edit nanti aku nak buat JJ kalau aku rajin. Tengok macam mana. Tapi ni macam ala-ala JJ kan. Tapi tak ada JJ sangat lah. Kita akan ambil gambar. Lepas tu dengan Mukim ni macam biasa lah. Dia nak pastikan motor dia paling cun kat kampung. Dia akan lap sambil bersih. Tapi dia malu. Tapi dia suka. Tapi dia malu. Tadi kan ada orang buan naik motor macam ini kat sana biru. Main idola. Ini pun sama. Dilambai juga. Memang tak boleh. Kenal. Memang piau ni cakap dengan. Idola sangat tak dilawan. Idola tak payah. Tak tadi kata ada orang macam malu orang tengok-tengok. Malu. Sebab kita bawa motor-motor yang semua dekat semua kat sini. Wah, pelik lah. Yang pelik lah kau ni. Tengah skrip tau tadi. Kan ni ulang tengah skrip. Tak. Kira motor apa tadi cakap? Motornya orang kata idaman para fighter lah. kat luar sana. Owner motor ni ni. Muhammad Arif, tapi orang panggil konten. Okay, saya lahir pada tahun tahun apa teh tapir. Tak ada tahun naga. Susah Susah cakap lah, susah lah. Kau tak angkat dia. Payah. Kau tak nak angkat. Susah lah. Katanya baru bangun. Dia tak nak ikut, bawa motornya je. Bawa je lah. Motornya. Tolong. Ni apa cerita motor ni sekarang? Tak lah, selotip dia tanggal lah. Tak grip lah. Macam-macam. Ni susah nak full throttle ni. Susah. Bawanya menyakitkan hati. Penat lah. Penat. Waduh, minyak penuh air. Minyak ni penuh. Kalau korang-korang kat luar sana, kalau nak main motor, sentiasa minyak full lah. Baru kata nak pergi mana-mana, best lah. Kita tak macam orang apa, tak ada masalah. Tak payah zoom pun. Bukan zoom. Fokus. Okey. Dia macam tu lah. Minyak mesti kena full je. Baru kita nak jalan, tak payah fikir apa-apa dah. Kira bukan masalah minyak dah. Betul. Macam tu je lah. Okay, dengar tu. Betul lah cakap. Minyak kita jangan isu. Minyak kasi penuh. Tapi kalau member nak bagi minyak tak ada lah. Kalau weh, jangan. Minyak aku tak ada. Minyak motor kau jap boleh tak? Boleh kau pakai, tapi jangan habiskan minyak. Dia nak bagi kan nak bagi, masalahnya pakai memang habis lah minyak. Aduh. Lucu lah. Sempat idola ni. So dia habis. Ada orang lambai yang tak tahan. Bani pakaian owner santai je. Owner santai. Pakai fly. Dulu pakai fly tertutup. Kaki saya kelas kaki. Kaki babi lompat je untuk dia. Waktu sekarang dia sonar. Orang lambai-lambai dia jauh. Senyum-senyum tu. Aduh, aku dah tak segan aku. Nak tengok Alifan tak? Mana? Abang, kau mati dulu. So, let's go. Ini antara hasil-hasil lah yang berjaya diambil. Ini semua original lah. Aku tak edit pun, walaupun dia gelap sikit. Tapi just nice lah. Nanti boleh edit. Kalau smart, kau boleh komen.